Assalamualaikum. So hari ni aku nak cerita pengalaman aku dekat Khyber Hunza. So kalau kat Hunza ni korang jangan terkejut kalau orang ajak korang masuk rumah untuk minum-minum. Hunza ni memang terkenal dengan orang yang baik hati. Okay, so macam pakcik ni nama dia Nurhan. Pakcik Nurhan ni adalah salah seorang hunter iBag yang paling famous lah kat Hunza ni. So orang akan datang Hunza untuk berburu iBag. So dia akan cari Pakcik Nurhan ni untuk jadi guide diorang. So diorang akan camping kat atas gunung. Seminggu macam tu baru turun balik dengan iBag diorang. Siapa yang tak tahu iBag tu apa? iBag ni lebih kurang macam kambing gurun, tapi dia ada tanduk besar. Okey, ni dalam rumah dia akan jamu lah apa benda yang ada. Siap minum teh, apricot kering. Lepas tu tambah pula anak dia gendang-gendang, siap nyanyi. Memang best. Korang kena datang Hunza untuk experience sendiri culture dekat sini. Memang best.